Hadiah untuk kempen warisan untuk PRN Sabah daripada Bilik Mahkamah Zara Khairina. Jabatan Peguam Negara AGC akan memulakan prosiding terhadap bekas Ketua Menteri Sabah Shafie Apdal dan influencer Cik Mona Din berhubung kenyataan yang didakwa oleh Shafie Apdal yang menghina mahkamah mengenai kes Zara Khairina Mahathir. Hakim Coroner Amir Shah Amir Hassan membenarkan permohonan semalam. Ini berhubung kenyataan oleh Shafie yang menggambarkan kematian Zara Khairina sebagai pembunuhan walaupun prosiding inquest masih berjalan. Pemerhati politik melihat langkah untuk mendakwa Shafie apabila bekas Ketua Menteri itu memperjuangkan keadilan untuk Zara Khairina hanya akan menambahkan bilangan undi untuk Shafie dan partinya warisan pada hari pengundian 29 November. Di Mahkamah Inquest pula semalam, bulan kedua prosiding, saksi ke-26 memberitahu Mahkamah Coroner di Kota Kinabalu bahawa pelajar tingkatan 1 itu pernah menunjukkan kesan barcode toreh lengan di lengannya. Saksi sebilik dengan mangsa. Semua ini adalah pengulangan testimoni oleh Peguam Rizwandin M. Borhan kepada media. Dia mewakili ibu mangsa Nuraida Lamat. Prosiding dijangka tidak tamat sebelum hari pengundian. Tetapi subjek Zara Khairina akan sering disebut sepanjang kempen pilihan raya negeri.